Hello, Assalamualaikum. Ahmad, boleh tak nak cakap kejap? Sorry mengganggu. Okey, tu dua benda yang confirm akan membunuh korang punya sale. Sebelum apa-apa lagi, korang cakap sorry kacau ataupun boleh cakap sekejap, dah memang fail lah. So macam ni cara dia. Kalau korang nak buat sale, jangan approach orang yang tak nak beli ataupun kita tak tahu nak beli. Nanti penat. Jadi buat macam aku buat. Kita close orang yang memang nak je. So macam ni kita nak dapatkan orang yang memang nak ni, korang kena ada sistem lead generation yang power. Korang pilih satu platform. TikTok, IG, Facebook, YouTube, tak kisah mana-mana. Dan korang share konten macam mana korang boleh bantu pelanggan korang. Satu cara korang boleh bantu pelanggan korang setiap hari. Video yang tengah perform, beli ad supaya lagi ramai orang tengok. Dan video tu kena ada CTA. Call to action. Kalau nak dapatkan ini, DM, bagi email ataupun komen. So saya ajak orang cara nak dapat leads setiap hari dan bukan leads yang memaksa-maksa orang beli. So kalau korang nak belajar sistem macam nak dapat leads setiap hari, boleh leave a comment kat bawah nak generate leads setiap hari.